Nuna pesi sate ni memang sangat sedap. Rasa dia macam Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang channel. Dukung. Siapa je mau tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan lagi produk Nuna. Kali ni kita akan makan bihun goreng perisa sate. So kalau produk Nuna ni sebenarnya ada banyak perisa tau. Kita ada perisa nasi lemak, kita ada perisa sate, cheese, dengan satu lagi kita ada perisa durian musang king. Kalau korang nak tengok aku makan produk Nuna ni, perisa durian musang king, korang boleh tengok dua-dua video ni. Satu kita makan bihun, satu lagi kita makan Maggi. So hari ni kita akan makan dulu. Kita akan makan bihun goreng. And aku rasa minggu depan aku akan buat yang ni pula, perisa mi goreng, perisa sate lah. So hari ni kita akan fokus pada bihun dulu. So kalau korang nak beli benda ni, korang boleh tekan beg kuning. Aku akan sediakan beg kuning dekat TikTok aku. Harga dia sangat murah, tak sampai RM5 pun untuk paket benda ni. Sangat berbaloi lah. So produk Nuna ni bagi aku sangat pelik. Bukan pelik, tapi macam agak unik lah. Sebab kalau kita pergi kat mana-mana kedai, biasa kita jumpa macam, kalau Maggi tu kita ada bisa Maggi kari, Maggi goreng. Kalau Nuna ni agak kelainan sebab dia ada macam-macam perisa yang pelik. Ada nasi lemak lah, apa-apa lah. Masa benda tu macam bagi aku sangat excited lah kalau kita makan. So tanpa nak buang masa lagi, jom tengok aku makan produk bihun goreng perisa sate ni daripada Nuna. So kena stay tune. A few moments later. So dah siap dah aku masak bihun goreng perisa sate. Ni dia perisa sate. So inilah hasil dia. Aku dah masak, sangat mudah. Tak apa, tak buang masa lagi, jom tengok makan. Tengok warna dia, warna-warna kuning sikit lah, kuning-kuning organ itu. Kalau macam durian dulu kan warna kuning kan. So jom kita tengah makan perisa sate. Bismillah. Tekstur mi dia ni macam kenyal-kenyal sikit. Boleh tengok Bismillah. Memang sangat sedap. Rasa dia macam sate. Dia punya macam rasa kuah kacang tu. Kuah kacang, lepas tu ada rasa macam repah-repah yang ada kat ayam tu kat sate tu memang sangat sedap. So aku dah makan dah produk Nuna perisa sate ni. Memang sangat sedap. Rasa dia macam kau makan kombinasi antara sate tu dengan kuah kacang. Memang sedap gila lah. Berbaloi lah kalau nak beli benda ni. Harga benda ni sangat murah. Bihun Nuna sangat murah. Sebab satu pack besar tu harga dia bawah daripada RM5. So kalau korang nak beli, boleh tekan beg kuning aku. So setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh, belah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.